5 negara yang paling berbahaya di dunia. Di tempat yang kelima adalah negara Somalia. Kalau korang melawat negara ini, berhati-hatilah dengan lanun dan juga perompak yang berleluasa dekat negara ini. Di tempat yang keempat ini adalah negara Mali. Negara ini baru sahaja melalui perampasan kuasa daripada pihak tentera. Kalau korang melawat negara ini, berhati-hatilah. Mungkin korang kena tangkap, dipercayai menjadi perisik negara lain. Di tempat yang ketiga, negara yang paling berbahaya di dunia adalah Democratic Republic of Congo. Begitu banyak pecahan-pecahan ataupun puak-puak pemisah dekat negara ini. Kalau korang tersilap masuk kawasan-kawasan puak-puak pemisah ini, mungkin korang akan menjadi tebusan. Di tempat yang kedua, negara yang paling berbahaya di dunia adalah negara Sudan Selatan. Baru saja mereka pada tahun 2011 tak ada undang-undang sangat dan sekarang tengah melalui perang saudara. Di tempat yang pertama, ini adalah negara Sudan. Yes, negara Sudan Selatan merdeka daripada negara Sudan. Dan negara ini juga sedang melalui perang saudara. Kalau korang nak melawat negara ini, negara manakah yang korang akan lawat? Komen dekat bawah dan jangan lupa follow saya Oktavian Fazil untuk video-video yang lagi menarik.